Tapi ni orang tanya, nak pergi mana? Pergi ke Lumpur. Ada bawa bekal? Tak ada sesen pun. Maknanya kita merempat tepi jalan, tuan-tuan. Serupalah kita nak berangkat, tuan-tuan, ke alam barzakh. Orang yang meninggal 8 pagi tu, 1 tengah hari confirm masuk dalam yang lahat dah. Orang nak pergi Mekah, tak sampai lagi. Tak sampai lagi, tuan-tuan. Telefon, dah sampai? Belum lagi. Ni dengan boarding pass tiket sudah tak dapat lagi. Orang meninggal 8 pagi, pukul 1 tengah hari dah orang tanah. Lebih dekat alam barzakh itu, tuan-tuan, daripada Mekah Al-Mukarramah. Bagaimana persediaan kita? Okeylah, tuan-tuan, saya tutup dengan cerita ini. Ada orang dia kata gini, tanya, kenapa tak ke masjid ke surau? Saya pahala dah banyak dah. Macam tadi lah. Pahala dah banyak, satu. Yang kedua, saya duit banyak. Cuba tuan-tuan ambil masalahnya. Lepas tu dia kata apa? Bila meninggal nanti, apa sesusah? Upahkan budak-budak tahfiz baca Quran atas kubur saya. Banyak mana upah? 500,000 setahun. Tak cukup? Takkan tak masuk surga lagi? Ini soalan pertama. Yang kedua, bila meninggal nanti, kita upah orang kampung, upah Pak Imam, KKK masjid surau, upah budak-budak pondok, buat kenuri besar-besaran, baca Yasin tiap-tiap hari. Kita buat 3 hari, 7 hari, 10 hari, 11 hari, tak benda lagi lah. Tak masuk syurga lagi ke? Dia tanya kita balik. Ustaz dia tanya. Saya tanya dia, tak pergi masjid surau? Apa susahnya Ustaz? Korang duit banyak. Esok kita upah je orang baca kenuri, buat kenuri rumah. Inilah sebab Imam Syafi'i melarang berbuat tahlil, tuan-tuan. Saya minta maaf, tuan-tuan, ya. Ada setengah orang dia kata, ajaran mana ni? Ini adalah fatwa daripada Imam Asy-Syafi'i. Tuan-tuan, kalau ada kitab apa? Kitab Tafsir Ibnu Katsir. Buka pada muka surat 529. Bagaimana Ibnu Katsir mentafsirkan ayat An-Najmi ayat 38. Wa innal laisa lil insani ma sa'a. Sesungguhnya manusia bergantung kepada amalannya masa hidup. Apa-apa yang dia buat masa hidup, yang itu yang dapat tolong dia. Lepas dia mati, tak ada boleh tolong lagi dah. Itu hadis yang sahih. Apabila mati anak Adam, maka terputuslah dia dengan dunia kecuali 3. Yang ini, tuan-tuan, sampai. Apa kata Imam Syafi'i? Apa kata Ibnu Katsir? Ibnu Katsir, dia menganut mazhab Asy-Syafi'i. Maka dia termasuk di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Dia mengatakan bahawa innal qira'ata, ya, saya bacakan sikit. Innal qira'ah, sesungguhnya bacaan Quran. Orang dah meninggal, kita baca Quran. La yasilu sawabuha ilal mauta, tidak sampai pahalanya kepada orang mati. Li'annahu laisa min kasbihim, kerana ini bukan usaha orang mati, usaha orang hidup. Wala min amalihim, dan bukan amal-amal orang yang mati, tapi amal orang yang hidup. Maknanya, tuan-tuan, istanbata Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i telah membuat fatwa bahawasanya bacaan Quran tidak sampai kepada si mati. Ini fahaman Asy-Syafi'i. Kalau yang ikut, maknanya dia bermazhab Syafi'i. Kalau tak ikut, macam mana, tuan-tuan? Saya nak mengajar masjid, surat keluar daripada pejabat agama, hendaklah ustaz mengajar mengikut mazhab Syafi'i. Ini dia mazhab Syafi'i ajar. Betul lah. Kalau begitu saya betul. Saya menyebutkan Imam Syafi'i melarang kita buat benda-benda begini. Yang kita pergi buat apa? Jadi, tuan-tuan, puan-puan sekalian, sebab itu masjid surau tak ada orang. Sebab itu kita tengok jemaah orang tinggalkan atas dasar apa? Nanti bila aku dah mati, kan boleh talqin-talqinkan aku, boleh ratib-ratibkan aku, ya, buat baca Yasin, duduk atas kubur sebulan, bagi RM500, takkan tak masuk surga lagi. Yang ini Imam Syafi'i marah sangat. Imam Syafi'i, tuan-tuan, niat dia bagus. Naklah tiap-tiap orang pergi masjid surau.
Jangan main wakil-wakil. Ini kadang-kadang agak pelik je ke surau je ke masjid je. Temenong je ke surau je ke masjid. Ya. Orang tanya, kenapa Pak Imam temenong ni? Duduk kat tangga ni. Dah lama dah tak ada orang meninggal ni. Dah lama tak ada orang meninggal ni, tak ada kenduri dah ke? Tuan-tuan, inilah ya yang dilarang oleh Imam Syafi'i. Saya dah sampaikan. Ya, mana terserah kepada kita lah. Baru ni saya sampaikan di satu tempat, nama saya diambil lah. Cuma saya tak faham kenapa. Dia kata ustaz tak ikut mazhab Syafi'i. Silakan buka. Ustaz kenal tak dengan Ibnu Katsir? Tahu tak kitab dia? Tahu mana dia? Ini dia. Buka Musnad Dua Jalan, buka. Bila buka, tunjukkan situ dia pun tergamam, tak boleh kata apa. Rupanya Imam Syafi'i melarang. Apa yang sampai tuan-tuan? Yang pertama sampai, dah sebut tadi, ya, terputus amalan anak Adam itu kecuali 3. Yang pertama sedekah jariah. Sampai tak? Sampai. Maka kita bersedekahlah tuan-tuan. Tengok surau kita ni benda lagi yang perlu. Tengok atap bumbung bocor. Kita pun dengan kemahiran yang ada duit tak pun ada sangat, panjat kita tukangkan surau ni. Selagi orang semayang di surau ni, pahala terus masuk dalam kubur. Yang kedua, ilmu bermanfaat. Masa hidup di dunia kita ajar orang. Orang ikut ajaran kita yang benar. Ajar isteri, tudung pakai, aurat tutup, isteri pun ikut. Suami meninggal, isteri pun taat, masih taat. Selagi mana orang amalkan ilmu yang kita ajar, kita dapat pahala dalam kubur. Dan yang ketiga, doa anak yang soleh. Kalau ada orang kenduri-kenduri, Masya Allah tuan-tuan, ya. Saya pun sampai sekarang orang jemput pergi, tak boleh pergi. Kan tak pergi kawan, kata ustaz ni Wahabi dah ni.